boleh share tak? Sebelum sakit ni apa simptom yang Kak alami? Oh, sebelum sakit ni masa macam nak mati lah kot. Tapi kita tak tahu macam mati tu macam mana kan. Kau rasa sedawa tu memang tak berhenti kan. Lepas tu reflux tu duk kira saat lagi makan sikit pun perut tu rasa macam orang tikam. Sakit sangat kan. Tu yang dengar kata kulusa tu. Betul kan sebab waktu tu kau kan dalam edak kan. Betul kedok kata ya aku ni tak tahu nak pergi mana. Mama kata dah kau pergi sampai KL minum ubat kan. Tapi balik tu nak cuba jugalah kulusa tu yang kau main. Sebenarnya punca sakit ni start pada kematian suami lah. Okay. Macam tu lah. So, kau datang buat rawatan di kulusa ni macam mana perubahan dah? Berapa kali dah? 4 kali dah? 4 kali. Dalam 4 kali tu kau pantang dalam 3 bulan lah. Memang pantang betul-betul yang Umi sebut tu. Kalau kaki ayam tu orang pasar tu kenal lah kan. Kau nak kaki ke kau nak kaki kan. Memang orang hari kaki ayam. Kalau rasa perut duk nyucuk-nyucuk ke apa, kaki ayam kau kan. Kurang lah. Elok kaki ayam tu. Itulah Alhamdulillah lah. Pantang betul-betul lah. Lepas tu lepas pada pantang tu sharp kira 3 bulan. Mula dari 27 bulan 10 sampailah 27 bulan 1 bulan kan. 3 bulan tu memang kau pergi kenduri ke kau apa kau cuba makan. Tengok tak ada apa, perut tu tak ada rasa ni lah. Lepas tu puasa pun memang habis lah. Raya pun ketupat pun try juga. Lemang, laksa, pulut. Bukanlah pulut. Pi orang tu makan sikit. Kutik-kutik kata sehari tu banyak kot lah kan. Tapi Alhamdulillah tak siapa. Ni kau main ni bukan kata macam duk rasa sakit sikit pun. Dok lah kan. Tapi orang kata eloklah terus kot, no. Macam kita buat dah sembuh kita jarak lah 2-3 bulan kita datang buat rawatan lagi. Kan so kita buat kerja sakit belakang pun macam tadi bengkok belakang. Lepas tu melayang pun tak ada. Tak ada. Perlu bahu kerahan. Melayang tak ada. Lepas tu berdebat tak ada dah kan. Dia duk berdebat tu duk ingat ni duk siap. Kau pernah bersiap dah tengah pukul 2 pagi. Siap nak pergi ke klinik. Lepas tu patah balik masuk dalam rumah. Istighfar tak ada berdebat tu dah. Jadi 3 kali jugalah jadi kan. 3 kali 2 pagi. Tiap kali jadi tu pukul 2 pagi. Bila rasa rupanya kita kembung sangat kot tu. Itu amal madu tu lah. Dengan ni ni beli lagi si tenang. Alhamdulillah. So sakit tekak orang makan ni alhamdulillah. Itulah baru ni ustaz pesan. Kalau sakit tekak tu, hari tu tak keluar suara kan. Minum si tenang ni bawa bekal. Alhamdulillah lah elok kan. Sekarang ni Kak dah jadi banyaklah bantu orang lain, kawan-kawan sakit pun dia bawa juga. Itulah Alhamdulillah. Anak kawan, lepas tu anak kawan tu yang memang dah teruk juga lah hari tu kan. Dia buat rawatan 2 kali, dia lu start tu. Tu kawan kata, lo ni sampai anak dia boleh bawa traktor, bawa lori, bawa mesin padi. Sebab ayah dia tu mesin padi. Jadi dia pun pandai, boleh dah. Asalah sakit tu kan. Oh dah. Terima kasih banyak tau Umi. Terima kasih Umi. Terima kasih Ustaz. Okay. Dah.